Okay, Assalamualaikum. Saya Aim dari Zela Auto. Hari ni kita ada Saga VVT. Dia datang kat kita nak buat penukaran timing belt, water pump, outside belt. Kereta dia ni bila dia parking kat rumah apa semua, ada air warna hijau nitik. Tu kita suspect memang air coolant lah. Kita dah check bawah kan. Air coolant keluar daripada bahagian water pump. Bahagian tepi ni dia meleleh jatuh ke bawah. Nak kena tukar sekali jalan lagi berapa ribu je. Dia pun proceed nak buat tukar timing belt, sekali water pump dengan outside belt. Ni dia punya timing belt. Timing belt dia dah kena minyak, dah merekah. Gap timing belt ni pun dah banyak. Punca leaking tu daripada oil seal atas kita bocor. Dah sampai masa lah. Oil seal, camshaft 2 biji. Dan ni pula oil seal crankshaft. Ni untuk bahagian bawah. Atas 2, bawah 1. Ni bearing timing belt. Tensioner bearing timing belt. Ni untuk adjust dia lah. Tukar timing belt set, memang dapat barang ni lah. Bearing, timing belt, oil seal atas bawah. Ni pula dia punya water pump lah. Warna bagus. Dia jaga coolant lah. Kita buka pun coolant masih warna hijau. Cantik lah. Dalam ni pun cantik lagi. Tak ada kesan karat apa semua. Tapi dah bocor. Sebab getah ni dah nipis. Dah rata. Bila dah rata, air keluar. Ni dia punya outside belt. Untuk Saga ni, NJ Ken Pro, outside belt tu dia pakai satu je. Jalan semua. Nak merekah Okay, untuk timing belt ni, kalau kita dekat sini, kita memang akan pakai original Proton lah. Sebab timing belt ni bila putus memang enjin serta-merta diam. Memang angkat enjin. Saya ingatkan sekali untuk timing belt punya mileage 80,000. Okay, alhamdulillah kereta pun dah siap pemasangan timing belt, outside belt, water pump, oil seal. Kereta pun dah running. Alhamdulillah cantik, tak ada masalah, tak ada bocor. Bunyi dengung ke apa pun tak ada masalah. Lagi satu, untuk bahagian timing belt ni, kita akan tulis macam ni. Ni mileage untuk next timing belt. Tulis kat cover. Memudahkan owner kereta, dia buka je bonnet, dia akan nampak mileage ni. So dekat situ dia boleh tahu lah jarak untuk mileage dia. Itu saja daripada saya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum. Bye bye.